Assalamualaikum. So hari ni aku akan pergi hiking lagi. Sebab apa? Sebab aku dah tak tahu nak buat konten apa. Aku dah miskin konten. So aku akan pergi hiking. So hari ni kita akan pergi hiking gunung pula. Kita akan pergi hiking Bukit Brekeh, berkedudukan dekat Sungai Siput. So sekarang jam 1.46. Sepatutnya gerak pukul 1.30. Tapi biasalah Melayu kan. So sekarang ni aku tunggu member aku sampai. Lepas tu member aku sampai, gerak. Kami pergi satu kereta, satu motor. Satu kereta sumbat 6 orang. So tengok apa akan jadi nanti. So aku pun nak packing barang. Let's go, kita bergerak sekarang. So sekarang kami dah sampai dekat mana tak tahu kami parking sebab kami nak parking. So ni ada sila. Hello guys, welcome back to my Rusdi channel. Ada kami naik 8 orang. Sekarang ni nak pakai kasut. Lepas tu nak set up. Kau kata apa? Nak set up, lepas tu kita nak gerak pergi sana terus. Budak baru. Sekarang ni ada naik satu Aku dah kereta, jajah lu breaking ni sebelum satu kau motor. So let's go. Cari siapa? Weh, ni tandas ni. Masuk lah. Asal kunci. Ada kunci kecil. Weh, dah sampai tandas. Ni tak hiking ni. Nanti dah hiking kau pancet ni muka pancet ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kami naik 7 orang. Apa dah? Kami naik 8 orang. So sekarang ni nak buang motor yang tak patut. Dan kita akan terus bergerak ke weh, ni Pak kan bodoh. Dan kita akan terus, ni seorang lagi. So kita akan terus bergerak ke ni lah, ke Bukit Brekeh. So aku tunggu member aku semua settle. Dan kita akan bergerak. Barang nak cakap banyak, tak penat. So kita akan berjalan dalam 1.5 km. Lepas tu kita akan baru start hiking. So parking kat sini. Nak tak nak kena parking kat sini juga. Tapi tak tahu kalau aku dengar aku nak cakap kat sikit. Amai meriah. Hari ni meriah sikit lah. Hari ni kami semua FOMO. So sekarang jam pukul 4.30. Pukul 6.30 sampai insyaAllah. Sebab tadi ada banyak masalah duniawi sikit. So nak tak nak kita kena juga. Ya, weh. No, tak lepas power dia. Oh, tak kerja tu tak? Tumbang. Boleh balik dah Belum. Acap kena aku kat bukit laut. Lapar. Pak hari aku nak makan Maggi Go fuck yourself lah. Pak hari nak makan Maggi Sikit guys. Sikit je. Okay, so sekarang ni kami dah sampai dekat Falls Peak number 1. So we need to go another 2. Damn. So lepas dah naik lagi 2 tu, 2 orang tu. Dia PXM bro. So dah naik lagi 2 tu sampai puncak. Sekarang ni nak rehat dulu. Sebab kami dah penat. Mengantuk, lapar, semua dah. Dan dahaga. Patutnya aku buat segalin. 1, 2. Okey, apa perasaan? Perasaan saya hari ni Okey, terima kasih. Macam mana bang? setelah sekian lama saya tak naik gunung Brekeh, Bukit Brekeh. Ini kali kedua. Tapi saya okey. Siapa lagi nak tanya? Pak. Macam mana? First time? Easy first time. Easy. Tapi dah boleh cak habis tu. Biasa. Oh, biasa. Adik teruk weh. Tu. Dia lupa bagi lampu headlight ni tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Jabatan Agama Islam nak tanya macam mana? Tempat ni okey tak? Sesuai tak? Okey, recommended. Recommended lah? Recommended. Lampu weh. Saya ada pembatau. Lampu tak lama tak. Kenapa Okey. bagai aur dengan tebing? Oh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Dah sampai puncak. Tak pernah langsung. Biasa. Macam Kinabalu pun boleh. Dah boleh lah. Tapi jangan ajak aku.
Sumpah aku paling Kek squad Kek Ion. Oh boleh lah. Ni jangan lah. Jangan tak meripik lah. Tak nak. Tadi saya Abang tarik dah tak balik. larat. Kata-kata saya tak recommended lah. Tadi recommended, tak recommended. Tengok rambut Afiq pun kata barang betul. Arik macam mana Arik? Buat Arik okey Arik? Okey. 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 Mudah. Easy sangat. Lintin. Tak nak cakap dengan ni. Saya nak masak Maggi. Uish. Karan tu. Masuk Maggi tu. Asal kau tahu? Faham lah, you. Pasak you. Biji kalau letak situ. Lepas tu record. Ya tunjuk aku dengan tamu tu tadi. Hang punya phone kali hijau. Oh, semua siap. Apa dia? 13. Dia buat apa eh? Okay, so sekarang ni dah sampai puncak. Tu. Nampak tak? Nampak lah kot kan? Inilah keadaan puncak. Ni aku tengah bertekak gambar. Tak gambar sebab apa? Sebab kami hiking sebenarnya semata-mata modal IG. Sunrise okey lah. Macam hari tu aku pergi kan, day 4 tak nampak. Sekarang okey. Cantik. Sunrise pun lawa okey. Tak nampak buruk lah. Okey macam cun-cun lah. Ni Maggi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maggi. 1 Maggi apa ni? Cili kampung. Ya, ni boleh Cili buka. kampung. Buka lah. Ambil sudu dalam beg tu. Tak bawa walaupun. Depan. Beg tu. Baiklah. Lepas tu ada bawa cokoja 2. Lepas tu ada tumbler. Tak tahu siapa punya tumbler warna pink ni. Lepas tu ada Ilfi. ada kek. Ada 2 botol Tupperware. Ilfi punya Tupperware. Kita makan. Ni. Ye. Makan. Yara. Weh, karan siap. Baik siang. Pakai spek. Respect. Kau ni. Photoshoot. Aku paling laju buat ni. Boy. Sekarang jam pukul 8.36 nak turun dah. Hijau punya. Sebab matahari dah rembang. Air tu buang atas ni lah. Semua dah packing. Ayok. Di depan. Nak tengok ni. Padok ni. Aku dah tengok dekat tu bro. Dekat tadi betul lah. Tengok kat dalam beg haji. Ya, betul beg haji. Sebab dah panas. Tu nak kena turun sampai sana. Syah.
Dah warai bro. Jom. Teruskan perjalanan. Tamat. Tamat. Perjalanan yang menyesakan. At the Bagi end. puan, semua dia dusta. Tak suka. Puncak dia mana dah tak nampak. Puncak dia kan ada banyak. Last man standing bro. Puncak tu. Bukan lambat sebab ni cuma sembang. TikTok. Kau ambil kenangan balik. Orang rushing buat apa? Kita main sini nak spend time buat rushing. Yang apa terror? Okay, so kami dah settle hiking. So sekarang kami nak on the way balik. Semua muka dah barai, aku pun dah barai. Makan kompok kan? Tapi muka stencil lah. Masak. Jom pulang makan yang gepuk. Nak ni. Mana? Kau ni dia bagi kata dia. Bila kau itu. Yeay, dah sampai rumah. Yeay, dah sampai rumah. Dah jauh amat tak ada. Yeay, dah sampai rumah. Nak naik, tidur. Lepas tu makan. Right. Okay, see you next content. Next content pergi mana? Tak tahu lagi.